Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 17 hari bulan 11 2012, Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan, kita ada satu yang dikatakan dalam bahasa Melayunya wacana lah. Kalau dalam bahasa Inggerisnya talk show. Talk show. Secara santai, secara ilmiah, kita membahaskan tentang tajuk kualiti ulama muda PAS dalam menerajui politik. Dan sebelum itu, kita rakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kelab Cakna UT dan studio UT TV kerana memberikan laluan dalam menghidupkan budaya ilmu, perbahasan, bersuara dan sebagainya. Dan sebelum kita memulakan majlis pada malam ini, kita jemput saya memperkenalkan dahulu panel kita pada malam ini, iaitu Ustaz Hassan Syukri, seorang pensyarah daripada IPTS. Betul, Ustaz? Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, syukur. Okey, yang keduanya kita ada seorang yang sangat muda dan berkebolehan. Kita ada Nasih Ulwan. Assalamualaikum. Nasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah on dah tu? Dah on Okey. Waalaikumsalam. Dan kita serahkan pembukaan majlis kepada Ustaz Hassan dahulu. Silakan, Ustaz. Pembukaan majlis. Kita baca Al-Fatihah ke, kita baca doa nak belajar dulu ke, ataupun kita ada sedikit memperlihatkan ataupun memperbunyikan bacaan Al-Quran daripada Ustaz Hassan Syukri. Silakan, Ustaz. Okeylah. Bagi memberkati majlis, saya rasa saya nak baca 2-3 ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Okey, terima kasih. Itu dia pendahuluan daripada Ustaz Hassan Syukri. Dan saya mengumumkan kepada audien di luar sana yang ingin berkongsi pendapat dan juga ingin bertanya soalan, bolehlah masuk ke Facebook Aduka Taruna. Kita ada link dekat situ, boleh lihat video dan juga boleh bertanya soalan di situ. Dan insya-Allah kalau mempunyai sedikit masa dan sebagainya, saya akan selitkan soalan anda untuk ditanyakan kepada kedua panel kita, insya-Allah. Jadi kita terus fokus kepada tajuk pada malam ini. Tajuk pada malam ini untuk membahaskan atau membicarakan ataupun berkongsi pengetahuan mengenai kualiti ulama muda PAS dalam menerajui politik, kerana politik itu adalah sesuatu benda yang besar dalam mengubah sesuatu perkara. Okey, kalau nak mengubah sesuatu perkara ataupun nak memertabatkan sesuatu perkara,
atau untuk melakukan sesuatu perkara, tidak ada cara lain selain daripada mengambil alih ataupun menguasai politik sesuatu tempat. Jadi apabila daripada situlah terpecahnya pelbagai golongan yang mendukung, yang mempergunakan ataupun yang memanfaatkan bidang politik tersebut, dan termasuklah kepada ulama. Dan ulama pula terbahagi banyak. Ulama yang zaman lampau, setiap zaman mempunyai bahagian-bahagiannya, ada kaum tua dan ada kaum muda. Dan kita fokuskan dahulu untuk malam dan untuk permulaan tajuk pada malam ini ialah ulama muda dalam konsep sekarang ini pada tahun 2012 untuk menerajui politik atau politik Islam dalam masa yang akan datang. Kualiti apakah itu? Jadi kita serahkan dahulu panel kepada Nasir Ulwan daripada PAS seberang takhir. Okay? Kita serahkan dulu. Kita tanya kepada dia apakah yang dia faham mengenai definasi. Kita harus meletakkan definisi ulama tersebut yang sebenarnya dari segi istilahnya. Okey, lepas itu barulah kita kembali kepada definisi yang masyarakat Melayu Malaysia faham tentang ulama. Kita akan bahaskan daripada teras yang itu. Okey, silakan Nasir Ulwan. Apakah definisi ulama pada anda? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada saudara Adukah Taruna. Ya. Dan Sama-sama. sahabat panel Ustaz Syukri. Ustaz Hasan. Syukri. Hasan Asyukri. Pertamanya saya ucap tahniahlah kepada saudara Duka dan pihak UTTV lah, Amnatul PAS. Yes. TV yang berjaya melaksanakan dan berjaya membuat beberapa siri wacana yang saya lihat sebelum-sebelum ini berjaya membina suatu budaya ilmu yang cukup baiklah, yang kita kira dalam dunia hari ini kita bukan lagi kita berlawan dengan pedang, tapi hari ini kita berlawan dengan hujah. Politik hari ini bukan lagi politik yang suatu masa dulu di Malaysia lah, saya cakap di Malaysia ni politik dengan budaya fitnah, kita mencaci, budaya lucah dan sebagainya. Tapi hari ini politik adalah politik matang, politik hujah. Sebab tu saya suka dengan sikap pimpinan pemuda yang ada di Malaysia hari ini, termasuk daripada UMNO sendiri, seperti saudara Khairi Jamaluddin, Datuk Saifuddin Abdullah yang sedia berdebat dengan pembangkang. Tapi hari ini kita tengok Datuk Seri Najib sendiri pun tak berani berdebat dengan pembangkang dah. Jadi budaya baru ni, budaya politik matang ni perlu kita teruskan. Jadi untuk menjawab soalan Adukah tadi, ya, definisi ulama. Definisi ulama ya. Yang anda fahami. Pada saya ulama ni dia adalah jamak lah, kita kata jamak kepada alim, orang yang alim, orang yang mengetahui dah. Ulama ni jamak kepada alim. Maksudnya orang-orang yang tahu dan faham mengenai apakah itu al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan. Jadi mereka ni bila mereka tahu, mereka boleh jelaskan kepada kita apakah itu Islam, apakah rukun-rukun Islam, apakah itu iman, apakah rukun-rukun iman, apakah itu ihsan. Ihsan ni dengan maksud anta'budallah ka'annaka tarah wa illam yakun tarah wa qad yara. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu lihat Allah, Allah lihat kamu. Maksudnya ihsan ni kita kata tasawuf, ilmu akhlak dah. Sebab tu ilmu yang wajib dah, ilmu fardu ain ni ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, iaitu berkenaan dengan iman dah, ilmu tauhid akidah. Yang kedua ilmu fiqh, iaitu berkait dengan syariat dah, ibadah dan sebagainya. Yang ketiganya ilmu akhlak ataupun tasawuf dah. Jadi bila seorang itu dia tahu 3 perkara ni, maka mereka ni boleh digelar ulama. Allah Taala sebut dalam Quran, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Terjemahannya sungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang ulama. Maksudnya bila seorang tu dia ada ilmu, tapi dia tidak takutkan Allah, dia tidak beramal dengan ilmu dia, bermakna dia tidak dimaksudkan ulama. Maka dia tidak dimasukkan dengan ulama. Maksudnya ulama itu mestilah beramal dengan ilmu dia. Contoh ulama dia belajar di Mesir, belajar di UM, di UIA, belajar agama dah, di Jordan dan sebagainya, tapi
Bila habis belajar, mereka ni sokong sekular, sokong pemimpin yang zalim, tahu dan sebagainya, maka mereka ni tidak boleh digelar ulama. Okey, terima kasih saudara Nasir Ulwan. Dia kata berdasarkan ayat Al-Quran yang dia katakan tadi, ulama itu adalah orang yang mengetahui dan takut kepada Allah. Kalau orang itu mengetahui sahaja tetapi tidak takut kepada Allah, maka dia tidak termasuk dalam istilah ulama. Maknanya dia kalau orang itu takut kepada Allah tetapi dia tidak mengetahui juga, bermakna ada dua perkara lah. Bermakna dia juga bukan ulama mengikut Nasir Ulwan. Baik, kita tanya kepada Ustaz Hasan kita, adakah Ustaz Hasan setuju dengan istilah ataupun definisi yang diberikan oleh saudara Nasir Ulwan? Dan jikalau bersetuju, maka mohon Ustaz memberi penjelasan yang lebih lanjut. Kalau Ustaz tak bersetuju, maka kemukakan definisi yang Ustaz fahami. Okay, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi, sahabat saya di panel, saudara penonton sekalian. Jadi penjelasan tentang definisi ulama yang diberikan oleh sahabat saya tadi, saya rasa telah cukup jelas, telah mencakupi semua segi. Saya rasa tidak perlu lagi saya panjangkan perbahasan tentang definisi itu. Cuma apa yang penting ialah sekarang bagaimana kita nak kenal pasti seseorang itu ulama atau tidak. Ini adalah disebabkan semua orang itu mengaku dia itu beramal. Semua orang itu mengaku dia itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi kalau kita kata kelompok kita ialah ulama, orang itu pun dia kata kelompok dia juga ialah ulama sebab golongan dia juga takut kepada Allah. Golongan dia juga mereka mendakwa hal yang serupa. Hal yang serupa, berjuang. Dia orang juga berjuang. Semua orang mengaku sebagai pejuang. Semua orang yang faham agama mengaku sebagai pejuang. Tiada seorang pun yang tak mau mengaku sebagai seorang pejuang, seorang yang takut pada Allah. Jadi inilah isu dia. Bagaimana kriteria yang kita untuk kenal pasti seseorang itu. Jadi dalam perkara ini saya suka mengajak anda semua melihat pada sejarah lah. Bagaimana para ulama zaman dahulu, mereka yang dikatakan ulama itu ialah seorang yang sanggup menghadapi apa saja rintangan, sama ada daripada pemimpin ataupun sama ada daripada kelompok mereka sendiri. Misalnya kita tengok imam dalam yang diikuti oleh kebanyakan masyarakat Melayu, Imam Syafi'i kan. Beliau sanggup menerima hukuman dari khalifah khalifah pada zaman itu yang tidak bersetuju dengan hal-hal agama kan. Jadi walaupun khalifah pada masa itu ialah khalifah yang baik, bukanlah khalifah yang kejam, tetapi dalam hal-hal agama, hal-hal fatwa sahaja beliau sanggup bersanggup dipenjara pun. Jadi pada hari ini kita tak tahulah macam bagaimana seorang itu sanggup mengaku dia ulama, tetapi dia tidak sanggup langsung menghadapi rintangan. Walaupun bukan perkara yang besar pun, tetapi rintangan kecil seperti tak sanggup ditukar, tak sanggup dihantar ke hulu-hulu kan, macam orang bekerja kan. Jadi ini saya rasa tidak boleh dikatakan ulama. Kriteria utama seorang ulama itu ialah kesanggupan dia menghadapi rintangan hidup. Yang seperti kita tahu dalam Islam ini tidak dapat lari daripada berjuang dan menerima risiko. Tidak dikatakan seorang itu pejuang sekiranya sunnah dia mesti menghadapi risiko. Ya begitu. Okey, terima kasih Ustaz Hasan. Ustaz Hasan bersetuju dengan Nasir Ulwan tadi. Okey, dia kata persoalannya ialah masing-masing ataupun kesemua pihak mendakwa dia adalah ahli, dia adalah orang yang tahu dan juga dia adalah orang yang takut kepada Allah. Tetapi yang membezakannya ialah
tajuk pada malam ini ialah kualiti. Kualiti orang yang tahu, kualiti orang yang mendakwa tahu, kualiti orang yang mendakwa takut pada Allah dalam menghadapi sunnah rintangan tersebut. Itulah kualiti, dan kualiti itulah yang penting yang memberi pemboleh ubah dalam menerajui politik dalam masyarakat Malaysia ini. Tetapi sebelum kita kembali ataupun sebelum kita terus fokus kepada kualiti yang Ustaz Hasan sudah masuk tadi, saya ingin bawa perbahasan ataupun perbincangan kita pada malam ini mengenai apa yang masyarakat terbanyak faham tentang ulama di Malaysia, Ustaz Hasan dan juga Nasir, di Malaysia, okey. Di Malaysia terlalu sikit yang faham mengenai, terlalu sikit yang berpengetahuan seperti ustaz-ustaz. Mereka hanya mengetahui ataupun dalam minda separuh sedarnya ataupun dalam kepala otak dia hanya tahu ulama itu adalah orang yang mempunyai sijil ataupun berpewatakan ataupun mempunyai pengetahuan dalam agama. Agama ni luas, tapi kita lebih kepada itulah yang fiqh lah, apa sebagainya dan sebagainya. Manakala yang mengenai ilmu-ilmu masih juga sebenarnya agama, tetapi ilmu-ilmu yang orang kata fardu kifayah lah, seperti jurutera, doktor dan sebagainya adalah bukan ulama. Okey, kita faham bahawa itu adalah takrifan yang salah, tetapi majlis pada malam ini ingin guna pakai takrifan tersebut, pinjam, supaya kita dapat duduk selevel dengan mereka. Kalau kita terlalu high class, perbincangan ini hanya untuk orang yang dah faham. Tak? Jadi kita ambil pada malam ini kita ketepikan dulu definisi sebenar yang telah diberikan oleh Nasir Ulwan dan definisi sebenar yang telah dipersetujui oleh Ustaz Hasan. Kita guna pakai definisi oleh ulama Melayu. Okey, ulama tu ustaz, dan bukan ulama itu kita gunakan tokoh profesional. Dua kelompok yang membezakan yang diguna pakai oleh masyarakat Melayu di Malaysia pada ketika ini. Dan barulah kita masuk kepada kualiti yang ada pada seorang ulama tersebut ataupun pada seorang tokoh yang bukan ulama lah, profesional tersebut dalam menerajui, dalam menerajui politik yang sangat penting untuk memayungi umat Islam di Malaysia ini. Baik, tadi kita bermula dengan Nasir Ulwan dan diimbangi oleh Ustaz Hasan. Sekarang ni kita nak Ustaz Hasan mula dan diimbangi ataupun diteruskan oleh Nasir Ulwan. Baiklah Ustaz, soalan dia ataupun perbincangan kita seterusnya ialah apakah sebenarnya yang Ustaz faham mengenai takrifan kepimpinan ulama yang diperkenalkan oleh Parti PAS, Parti Islam Malaysia PAS ini? Silakan Ustaz, kepimpinan ulama. Assalamualaikum saudara penonton, sahabat-sahabat panel. Jadi apabila menyebut tentang Parti Islam Malaysia, saya rasa saudara Nasir lebih layak bercerita pasal perkara ini, sebab saya sebenarnya seorang yang tidak aktif di dalam politik. Saya tidak pernah mengambil bahagian langsung dalam politik, jadi saya lebih menumpukan dalam kerja-kerja sosial dan kerja-kerja akademik. Parti Islam Malaysia semua orang tahu ditubuhkan pada awal sebelum Deka lagi. Jadi ada sejarahnya. Parti Islam ini melalui sejarah yang panjang. Sebenarnya setiap sejarah itu mempunyai implikasinya yang tertentu, dan memberi kesan pada hari ini. Sejarah dulu memberi kesan pada hari ini. Apabila disebut ulama, semua orang tahu ulama ini berlaku pada fasa yang kedua dalam parti. Sebelum itu
parti PAS sama juga dengan parti nasionalis, lebih memperjuangkan tentang bangsa Melayu, bahasa Melayu dan hak-hak istimewa Melayu, Raja Melayu, bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Jadi ulama ini maksudnya setelah melalui beberapa zaman, parti Islam ini telah beralih kepada berevolusi kepada ulama, memberi tumpuan pada ulama. Jadi apabila kita lihat di situ, sebenarnya ulama bukanlah sesuatu yang boleh kita katakan dominan dalam parti PAS, sebab ia adalah perkara yang baru timbul, bukan perkara yang asal. Setelah melalui beberapa zaman, parti Islam, parti PAS kecewa. Sebenarnya kecewa. Parti PAS ini didirikan oleh orang-orang yang kecewa dengan UMNO yang tidak memperjuangkan Islam, juga tidak memperjuangkan hak-hak istimewa Melayu dan juga Raja-Raja Melayu pun. Jadi mereka ini keluar daripada UMNO menubuhkan PAS. Tetapi apa yang kita lihat, oleh kerana kuatnya semangat tiga perkara ini, iaitu bangsa Melayu, bahasa Melayu dan hak-hak istimewa Melayu, orang-orang pemimpin parti PAS sanggup menerima kembali UMNO dalam tahun 1969, apabila merasakan hak-hak istimewa orang Melayu itu mungkin akan hilang kerana parti DAP sedang meningkat pada masa itu. Jadi kita lihat di situ, maknanya PAS, maksudnya walaupun dikatakan sebagai parti yang moderate, sebagai parti, tapi sebenarnya kelompok yang berpahaman boleh kita katakan sebagai nasionalis lah, kan, masih berakar umbi sebenarnya kesan daripada sejarah itu. Dan juga sebenarnya ini adalah juga sebab orang Melayu tidak dapat lari daripada tiga perkara itu walau macam mana pun, kan. Jadi PAS ni orang Melayu lah, satu modal yang murah lah sebenarnya. Jadi apabila disebut ulama, saya rasa ada masa lagi. Teruskan. Perkara ini timbul selepas, seperti yang kita lihat di muktamar tadi, saya sempat melawat sebagai pemerhati lah. Teruskan. Sebagai perkara ini timbul setelah pemimpin PAS dan pemimpin PAS dan pemimpin PAS yang pertama, iaitu yang awal lah, iaitu Asri Muda, Menteri Besar Kelantan, lari meninggalkan PAS. Jadi pada masa itu timbullah kesedaran orang-orang, supaya maknanya orang yang kalau bukan ulama, dia orang itu tidak akan berjuang. Hanya ulama lah dirasakan sebagai orang-orang yang betul-betul committed pada masa itu. Apakah sebenarnya konsep kepimpinan ulama dia, Ustaz? Kita nak tahu apa yang Ustaz faham. Apa dia konsep kepimpinan ulama? Ramai orang yang faham bahawa kepimpinan ulama itu ialah jawatan tersebut harus dipegang oleh ulama dalam fahaman yang kita kata tadi. Tadi kita dah bawa pada malam ini, kita kita ketepikan definasi kedua Ustaz tentang ulama tadi. Kita guna pakai definasi ulama yang orang Melayu faham. Ulama tu adalah orang ahli agama. Jadi apakah konsep sebenar kepimpinan ulama? Pasal kebanyakan orang, termasuk ahli PAS lah yang ramai ni, dia faham kepimpinan ulama itu ialah jawatan-jawatan itu haruslah diberi keutamaan ataupun dipilih ulama, kerana itu adalah konsep kepimpinan ulama. Itu yang kita nak tahu, apakah definisi sebenar, konsep sebenarnya yang PAS nak kata ni kepimpinan ulama ni. Apa dia sebenarnya kepimpinan ulama? Betul ataupun tidak fahaman kebanyakan orang
kepimpinan ulama itu ialah presiden harus ulama, timbalan presiden harus ulama, ini harus ulama, ketua pemuda harus ulama. Itulah dia kepimpinan ulama. Kalau tidak dipilih selain pada ulama, kerana itu tidak menepati kepimpinan ulama. Itu yang kita nak tahu tu, konsep sebenar. Ataupun kita bagi kepada Nasir Ulwan dulu. Okey, Nasir Ulwan dulu. Apakah konsep sebenar yang anda faham kepimpinan ulama dalam parti PAS anda sendiri ni? Assalamualaikum. Mengenai kepimpinan ulama, kalau boleh saya ceritakan sedikit. Sila. Sejarahnya bermula ketika tahun 1980-an lah. Ketika itu Datuk Asri menjadi yang dipertua ataupun sekarang disebut sebagai Presiden PAS. Jadi Datuk Asri ni antara orang yang bawa PAS masuk dalam Barisan Nasional sama gabung dengan UMNO kan. Selepas peristiwa 13 Mei 1999. Jadi ketika itu sebagaimana yang kita tahu bahawa ketika itu berlaku revolusi Iran yang menjatuhkan Shah Iran, kerajaan rejim Shah Iran yang diketuai oleh Khomeini ataupun disebut Ayatullah Khomeini kan, yang menjatuhkan secara memungut suara rakyat secara inilah secara demokrasi ke apa? Revolusi. Secara revolusi menjatuhkan Shah Iran. Jadi itu kalau ikut sejarah lah, saya tak tahu sejarah ini betul ke tidak. Ini diceritakan oleh Wan Ji kepada saya. Wan Ji cerita saya, dia kata ketika itu ada pimpinan PAS dihantar ke sana untuk melihat kejayaan. Untuk study bagaimana boleh berjaya menjatuhkan Shah Iran yang hebat. Maka wujudlah kepimpinan ulama tu. Okey, apa konsep yang sebenar yang lu faham? Konsep yang sebenarnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Wa innamal anbiya lam yuwarrisul dhahaban wala fiddah. Maksudnya apa? Walakin soal lagi. Panjang lah. Okey, teruskan. Walakin warasul ilma. Sungguhnya ulama ulama itu adalah pewaris Nabi. Sungguhnya Nabi tidak mewariskan emas dan perak, tapi Nabi mewariskan ilmu. Maksudnya situ ulama ini ialah orang yang mewarisi Nabi. Jadi Nabi ni tugas dia dulu ialah menjadi pemimpin, menjadi khalifah ketika itu. Dibantu ataupun digantikan dengan sahabat-sahabat yang juga ulama ketika itu. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman dan Ali, Sayyidina Muawiyah. Semuanya ulama. Maksudnya ketika dulu dah. Kepimpinan ulama ni bukan baru berlaku hari ni. Jadi konsep kepimpinan ulama ni. Jadi sebenarnya anda bersetuju bahawa kepimpinan ulama itu ialah pemimpin itu haruslah maksud saya bila kepimpinan ulama ni maksudnya dalam contoh kita ambil PAS. PAS harus dipimpin oleh orang yang faham Islam. Kerana PAS itu adalah dasarnya Islam. Jadi kalau kita ambil orang yang tak faham Islam, tak boleh berijtihad, kita bila berlaku masalah semasa tak boleh, tak tahu nak. Contoh kita nak pergi ke KL, nak ke KL. Mestilah pemandu drivernya orang yang tahu jalan ke KL. Begitu juga Islam. Begitu juga PAS. PAS nak bawa kita kepada matlamat Islam, madrasah Islam. Maka orang yang memandu itu, orang yang menjadi presiden itu mestilah orang yang faham Islam. Lalu kita tengok hari ni PAS ni apa yang saya faham daripada pimpinan ulama ni ya, gabungan antara ulama dan profesional secara kolaborasi. Maksudnya setiap keputusan dalam kalau gabungan istilah kepimpinan ulama tu tak kena tu untuk dia mestilah kalau gabungan lah kepimpinan ulama dan profesional. Tapi kenapa kepimpinan ulama diperkenalkan? Dia macam gitu yang kita nak tahu. Okey, begini. Senang ceritanya, soalan dia, adakah anda bersetuju kepimpinan ulama itu ialah pemimpin itu ataupun pangkat itu ataupun jawatan-jawatan yang utama itu, kita sebutlah presiden, timbalan presiden bla 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 tu harus diberikan kepada ulama dalam konsep jawapan tu tadi, harus diberikan pada orang yang tahu nak pandu ke KL lah. Anda bersetuju tentang itu? Saya lihat realitinya hari ini tidak berlaku begitu.
Tak, realiti tak. Kita nak tahu kefahaman anda. Okey. Supaya kita boleh bahaskan. Kefahaman saya begitulah. Maksudnya kebenaran ulama' ini Harus. maksudnya kebenaran ulama' ialah pemimpin itu dipandu oleh majlis syura. Maksudnya majlis syura ni orang yang betul-betul faham Islam, orang yang boleh berijtihad. Ada dalam majlis syura tu. Jadi mereka ni yang memandu pemimpin itu. Okey, kita berhenti di situ. Kita nak tahu hujah akademik daripada Ustaz Hassan, daripada apa yang orang parti cakap. Ustaz. Saya suka memetik juga hujah yang diberikan oleh saudara Nasih tadi, iaitu ulama ialah orang-orang yang takut kepada Allah, iaitu orang yang beramal dengan ilmunya. Jadi apabila disebut begini, perkara yang utama ialah takut kepada Allah dan beramal dengan ilmu. Bukan setakat mana ilmu dia. Islam tidak menetapkan, tidak menyempitkan istilah ilmu tu. Bukan, maksud saya Islam tidak menetapkan seseorang ulama itu ialah ulama yang mesti betul-betul pakar. Ulama ialah setakat mana dia beramal dengan ilmu dia, dan dia ada ilmu dan dia amalkan ilmu dia, dan dia takut pada Allah. Sekiranya dia 3 perkara lah. Tidak cukup takut pada Allah, tidak cukup beramal kepada Allah, pada ilmu dia, tidak boleh dikatakan ulama. Jadi apa yang kita lihat, kalau kita nak angkat sangat seorang itu sebagai pemimpin sebab dia tu tinggi ilmu, tidak akan berjaya. Tetapi kita mesti tengok setakat mana kemampuan dia untuk beramal dengan ilmu dia. Apa yang kita lihat, contohnya macam kita katakan di kampung kita lah, senang. Saya tak suka tengok yang jauh lah, kan. Siapakah ulama yang dihormati oleh, siapakah orang alim lah, atau kita kata Tok Lebay. Tok Lebay yang diterima oleh orang kampung. Adakah Tok Lebay yang kita panggil Tok Lebay lah, kan. Tak mau pakai ulama lah. Tok Lebay yang bahasa kampung yang pergi kedai kopi bercakap politik kuat-kuat, tak terlalu berpihak kepada parti sesetengah parti, ataupun golongan, adakah mereka ini lebih diterima berbanding dengan Tok Lebay yang sentiasa bekerja untuk masyarakat. Boleh jadi imam, boleh gali kubur, boleh pergi, kalau kampung-kampung ni pergi kenduri arwah, kan, semayang orang mati, buat rajin kerja untuk masjid, kan, mengimarahkan masjid, bersih masjid pun, kan, aktivis sosial. Yang mana satukah yang lebih orang suka? Jadi orang tak suka ulama walaupun dia tu tinggi ilmu, kan. Contohnya dia tu ilmu dia tinggi. Jadi apabila orang tanya dia, macam mana Tok Guru perkara ni, tak usah tanya akulah, ni benda kecil pun tak boleh nak faham. Marah balik kepada pelajar yang ingin bertanya perkara yang remeh-remeh, kan. Jadi orang tak suka. Begitulah juga dalam politik, kan. Sekiranya seorang ulama itu dikatakan ulama, tapi dia tu mempunyai perbuatakan yang tidak mesra rakyat, kan, mempunyai sikap yang tidak mesra rakyat, mereka ini sebenarnya kita tidak boleh angkat sebagai pemimpin. Mereka ini adalah beban kepada parti juga sebenarnya. Okey, terima kasih Ustaz Hassan. Sekarang ni gua nak kongsi pula apa fahaman gua tentang kepimpinan ulama ni. Tapi akan diimbang lah oleh ustaz-ustaz ni. Sebenarnya kalau mengikut hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata dalam bahasa Arab, dia kata, tanya ustaz lah. Dia kata serahkan sesuatu bidang itu pada ahli dia. Ya tak? Jadi kalau tidak, tunggulah kebinasaan lah.
Jadi bermaknanya di sini ialah ulama itu adalah orang yang mengetahui, okay, orang yang mengamalkan dan juga takut pada Allah. Jadi kalau kita comparekan dengan hadis Nabi tadi, makna dia orang yang mengetahui tadi, orang yang takut kepada Allah tadi, orang yang mengamalkan ilmu apa yang dia tahu tadi, ada banyak jenis terhadap bidang dia. Faham tak? Jadi ulama ni satu benda yang besar, pada benda yang besar, dan dia mengikut keahlian dia. Ada ulama keahlian A, dia tahu bidang A, dia amalkan bidang A, dan dia takut kepada Allah. Ada ulama bidang B, ya, dia amalkan, dia tahu bidang B, dia ahli bidang B, dia amalkan bidang B dia tu, dan dia takut kepada Allah. Jadi begitu juga dengan politik. Okay, begitu juga dengan politik. Jadi sebenarnya kalau kita rujuk kepada apa yang Nabi tinggalkan, apa yang Nabi pesan, dia tinggalkan selepas dia wafat, ada Al-Quran, ada hadis dan juga ada sirah lah. Ada 4 lah, sirah dan sunnah. Ustaz, betul? Quran dan hadis lah. Kalau tidak akan sesat. Jadi bermaknanya di sini pada saya lah, kalau kita rujuk apa yang PAS perkenalkan, iaitu satu istilah bernama kepimpinan ulama, adalah sudah salah dari segi istilah itu sendiri pada awal-awal ianya diperkenalkan. Kerana tidak ada sebenarnya apa yang Nabi tinggalkan pun tentang kepimpinan ulama. Tidak ada disebut konsep kepimpinan ulama daripada zaman Nabi. Ada kepimpinan ulama, tidak ada. Tapi apa yang Nabi cakap, apa yang ayat Al-Quran cakap dulu ialah ulama itu adalah sekian dan takut pada Allah. Apa yang Nabi kata ialah suatu bidang itu harus serah kepada ahli dia. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Sebenarnya yang ada ialah kepimpinan Islam. Okey, kepimpinan Islam ini ialah orang yang layak memegang amanah, ialah orang yang ahli terhadap bidang tersebut. Kalau politik, sungguh pun dia mempunyai master secara kertas lah, master dalam gitar, kita katakan gitar. Tetapi keahlian dia, kepakaran sebenarnya, bakat semula jadi dia, kekuatan dari pergi lahiriah dia apa semua ialah politik. Ialah politik. Dia tahu macam mana nak pergi KL tersebut dengan rintangan api, roadblock dan bla 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 tadi. Ya, macam ulama tadi, dia tahu, memang dia tahulah. Kita straight daripada Gua Musang ni, kita sampai Kuala Lipis, kita akan berisi minyak kat situ, dia tahu. Tetapi ada orang yang lebih tahu daripada itu, kalau roadblock di sini, jalan runtuh di sini, dia nak pergi mana. Asalkan dia boleh sampai ke KL, asalkan dia boleh bawa umat Islam tersebut sampai ke satu destinasi yang selamat, dengan keadaan yang kurang risikonya, apa semua bla bla, itu adalah ahli dia sebenarnya. Jadi sebenarnya pada saya, PAS telah silap memilih istilah. Sebenarnya tidak ada kepimpinan ulama. Sebenarnya adalah kepimpinan Islam, iaitu orang macam jawatan kuasa eksekutif, macam presiden, timbalan presiden, bla 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 tersebut haruslah dipegang oleh orang yang ahli. Orang yang ahli, namun di atas sekali barulah dikuasai oleh syura. Maknanya keputusan kuasa eksekutif, macam saya sebagai presiden, saya kata okey, roadblock kat sana kita kena ikut dan shortcut. Saya adalah kuasa. Tapi kalau apabila syura tadi, dia kata kita tempuh roadblock tersebut dengan hadis bla 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 tadi, pasal saya pun master gitar, contohnya master gitar, maka saya terbatallah kuasa eksekutif tadi dan dipimpin oleh Majlis Syura tadi, kita terus roadblock. Jadi sebenarnya di situ kepimpinan ulama adalah satu istilah yang menyesatkan, berjaya menyesatkan orang yang tak faham. Ulama adalah orang yang ni ahli pun kena ustaz ni, bla 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 bla. Dan saya mohon Nasih Ulwan membahaskan tentang apa yang saya sampaikan tadi, dan kemudian kita akan lihat hujah pengimbangan ataupun penjelasan secara akademik oleh Ustaz Hasan. Silakan Nasih Ulwan dulu. Setuju ataupun tidak? Tak setuju, cakap tak setuju, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang maksudnya hujah daripada apa yang lu faham? Yes. Tadi kita dah bagi peluang pada Nasih Ulwan menjelaskan apa yang dia faham.
kita sudah memberi peluang kepada Ustaz Hassan dalam kerangka yang akademik, yang tidak berparti, dan saya menjelas atau melontarkan apakah yang saya faham, dan kita nak semua mengimbangi bla bla dan sebagainya untuk penonton menilai sebelum kita masuk kepada fokus pada malam ini. Silakan Nasir Irwan dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Istimak Tarbawi Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu baru ini, saya bertanya kepada Ketua Dewan Ulama sendiri, Ustaz Harun Taib, Datuk Harun Taib, Yang Berhormat Datuk Harun Taib, mengenai apakah konsep sebenar kepimpinan ulama. Jadi dia menyebut begini, dia sebut begini. Dia kata sebenarnya ulama tidak menabalkan diri mereka sendiri untuk jadi pemimpin. Mereka tak tawarkan untuk jadi pemimpin, tetapi ahli yang minta mereka ni jadi pemimpin. Maksudnya itulah apa yang saya ceritakan sejarahnya tadi begitu. Lalu daripada Dewan Pemuda sendiri yang menggerakkan revolusi dalam PAS ni untuk menukar kepada kepimpinan ulama. Kalau kita lihat ketika mula-mula PAS ditubuhkan pun dah ada kepimpinan ulama. Ustaz Haji Ahmad Fuad tu bukan seorang ulama. Kita berlawan dengan silap saya Tuan Guru Abdullah Fahim lah, datuk kepada Pak Lah lah, berlawan dengan itu. Akhirnya menang Ustaz Ahmad Fuad. Lepas tu bila Ahmad Fuad, Datuk Ustaz Ahmad Fuad masuk Parti Negara bersama dengan Datuk On, akhirnya diganti dengan Dr. Abbas Alias, seorang profesional, kita kata penjawat awam doktor. Lepas tu barulah diganti pula oleh Dr. Burhanuddin Hilmi, seorang ulama juga, seorang tapi dia lebih kepada apa? Lebih kepada nasionalisme kan. Nasionalisme. Sebab ketika itu memerlukan benda ni dah. Lepas tu baru diganti oleh Datuk Asri Muda yang bukan seorang ulama, seorang profesional lah, seorang ahli politik yang hebat lah ketika itu. Seterusnya diganti oleh bila berlaku revolusi dalam PAS, diganti oleh Ustaz Yusof Rawa. Lepas tu diganti oleh Ustaz Fadilullah, dan sekarang ni Tuan Guru Haji Awang lah. Jadi begitu. Jadi bukan ulama sendiri yang menabarkan mereka. Jadi ada Nabi Al-Mawardi dan juga Ibn Khaldun, mereka menyebut berdasarkan hadis Nabi tadi yang saya sebut mula-mula tadi ulama warasatul anbiya tu, mereka menafsirkan hadis ni. Mereka kata niyabatu anin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Niyabah, penggantian, ganti nabi ni, ganti nabi dengan maksud niyabatun nubuwah an hirasatid din, jaga agama. Yang pertama kena jaga agama. Kita nak ganti nabi, kita kata kita ini umat Nabi Muhammad, maka kita perlu gantikan tugas nabi. Maksudnya kita meneruskan perjuangan nabi. Yang pertama kita hirasatid din, kita jaga agama kita. Kalau orang nak hina agama kita, orang nak pelekeh ni cuak selek, hina hudud, kita marah. Maksudnya kita jaga agama, kita jaga akidah umat Islam. Kita terangkan bagaimana agama yang sebenar. Lepas tu yang keduanya wasiyasatud dunya bi. Ini yang nak saya sebut. Dan berpolitik, mentadbir dunia dengannya, iaitu dengan agama. Maksudnya ulama ni, tugas ulama ataupun tugas kita lah ini, bukan ulama saja dah. Tugas siapa pun ini untuk ganti nabi, untuk teruskan perjuangan nabi ialah pertama kita kena jaga agama. Yang kedua kita kena takbir, berpolitik, siasah dah. Siasah tu politik. Kita politik di dunia ni dengan agama dah. Maksudnya kita politik ikut syariat dah. Kita tak boleh maki, hina orang, kita tak boleh fitnah orang, kita buat video seks orang sebagainya dah. Tapi kita politik dengan agama ajar kita akhlak dan sebagainya dah. Dan sebagainya begitu. Jadi menjawab soalan tadi, saya nak baca dah apa yang dinyatakan oleh YB Salahuddin. YB Salahuddin kata dia ni bukan tokoh ulama tapi dia dari segi definisi yang lu katakan tadi, dia adalah ulama, orang yang ahli, orang yang mengamalkan, tapi kita guna definisi orang kampung. Okey. Ulama ni sekarang kita kata dia bukan ulama. Okey, silakan. Apa dia kata dia? Dia kata PAS sebagai sebuah gerakan Islam pada hari ini telah terperangkap dalam kerangka pemikiran yang menyesatkan ini. Rakyat bukan menolak PAS sebagai sebuah parti politik Islam yang mendukung cita-cita ketuhanan dan kemanusiaan, tapi rakyat melihat golongan yang mendukung Islam sebagai lebih layak untuk memakmurkan rumah-rumah Allah sahaja, bukannya mencampuri urusan politik kenegaraan. Dan satu hakikat yang harus kita akui ialah kerana para ulama yang memimpin kita tidak dilihat menguasai ilmu-ilmu alat dalam mentadbir dunia. Maksudnya bila rakyat melihat golongan ulama ini tidak mampu
untuk memerintah ataupun untuk memerintah negara, kerana mereka ni hanya dilihat boleh jadi imam, boleh jadi tok bila, boleh jadi gitu tak, boleh mengajar surau masjid. Tak boleh nak khurafat kita ni orang Melayu ni tak boleh nak jadi Perdana Menteri tu mesti ulama. Tak boleh. Menteri-menteri yang ada ni dari kalangan ulama. Maksudnya orang yang ada ini bukan ulama kan. Kita kata begitu. Dan apa hakikat yang perlu kita akui ialah ulama hari ni yang memimpin kita ni tidak ramai yang menguasai ilmu alat. Macam dia sebut tadi tak? Ada bekas sebut tadi. Saya setuju tak? Kita kata Nabi kata kena serah satu usaha tu kepada ahlinya. Maksudnya ulama ni dah sebenarnya bila dia ulama tu boleh jadi pemimpin, tu boleh jadi presiden PAS, tu boleh jadi Perdana Menteri, tu boleh jadi MB. Tapi dia ulama ni dia menguasai juga ilmu alat, ilmu dunia tak? Maksudnya bila dia jadi MB, dia tahu asal mengenai ekonomi, dia tahu mengenai accountability, bagaimana nak merintah negara dengan adil, dengan tidak merasuah dan sebagainya tak? Maksudnya begitu. Maksudnya ulama tu mesti ahli dalam ilmu. Sebagaimana satu sirah Datuk Lahnya satu sirah bagaimana Abu Zar, sahabat Nabi, dia seorang ulama, sahabat, tapi dia minta kepada Nabi bila dia tengok Nabi bagi tak mu jawatan sekian tak, bagi benar. Masa tu Islam dah benar. Maka bagi jawatan tak, sahabat-sahabat ni jadi dia benar, ada jadi yang jadi khalifah dan sebagainya. Khalifah tidaklah, Nabi tak. Adalah jawatan-jawatan. Jadi Abu Zar ni dia ni seorang ulama juga tak. Jadi dia pun tanya Nabi, aku ni tak ada ke jawatan aku untuk aku tak? Maknanya dia menawarkan diri dia untuk, bukan maksudnya dia ni gila jawatan, tidak, tapi dia melihat dia berupaya. Tapi Nabi kata kamu lemah wahai Abu Zar tak, kamu tidak mampu tak. Jadi kamu tak payah minta lah, kamu jangan minta lah. Sebab Nabi ada yang Nabi sebut dalam hadisnya yang sahih, Nabi kata Allah yang minta jawatan ni, mereka ni tak akan dibantu oleh Allah. Maksudnya bila kita tak minta jawatan, orang beri amanah kepada kita dah. Saya lantik awak ni jadi calon PAS di sekian-sekian tempat dah. Jadi dia pun bersedia sebab jemaah meletakkan harapan kepada dia. Bukan dia minta dah, dia tak mahu. Dia tak mahu dah sebab benda urusan amanah ni benda yang berat dah, bukan satu kemuliaan, satu tanggungjawab. Jadi bila dia begitu, maka Allah akan bantu dia. Jadi begitu. Maknanya ulama itu bukannya mesti dia ada ijazah maka dia boleh jadi pemimpin, boleh jadi presiden PAS, dia boleh jadi adon dan sebagainya MB, tapi dia mestilah ada ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu dunia seperti yang jadi Nasir Irwan bersetuju dengan, cuma tidak tahulah dia setuju atau tidak. Kita tukar istilah kepimpinan ulama kepada kepimpinan Islam supaya orang lebih faham dan tidak disempitkan bahawa kepimpinan itu adalah ulama. Jadi kita mohon Ustaz Hasan kalau nak tambah ataupun ingin menjelaskan kelayakan seseorang ingin jadi pemimpin, ada qawinya, ada bla 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 sebagainya, atau nak tambah apa yang Nasir Irwan utarakan tadi, silakan Ustaz. Terima kasih saudara pengacara, sahabat panel, para penonton sekalian. Saya tak bersetuju dengan moderator. Okey, teruskan. Sekiranya saudara Nasir bersetuju, saya tak bersetuju. Okey, teruskan. Sebab bagi saya tidak ada masalahnya seorang itu ulama menjadi pemimpin. Kan? Kalau kita lihat di saya pun tak kata tak ada masalah. Kalau kita lihat di Mesir sekarang, seorang itu Muhammad Mursi, beliau tidak dikatakan ulama. Dia bukan ulama dari segi tarifan definisi orang kampung. Dia hafiz Quran. Tetapi dia adalah seorang yang alim. Alim. Orang yang tahu, orang yang ni dan orang yang jadi takut. di sini kita lihat tidak ada masalahnya seorang itu ulama atau tidak. Yang penting seorang itu mampu menjalankan tugasnya. Yang seperti dia sebut tu apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, kan, kepada ahlinya. Jadi poin utama ialah ahli, kan. Ulama atau tidak bukan perkara yang utama, tetapi sekiranya seorang itu ulama, kita tidak boleh mengatakan dia itu tidak mampu sebelum kita cuba dia. Kita kena tengok kemampuan dia dulu. Kalau sekiranya dia mampu, maka dia mampulah. Jadi yang utama sebenarnya bagi saya ialah sekiranya dikatakan seorang pemimpin itu dia mesti seorang yang tahu ilmu-ilmu alat, kan. Dikatakan seorang pemimpin itu dia perlu tahu ilmu ekonomi, kan, perlu tahu ilmu
ilmu macam-macam lah. Ilmu-ilmu alat ni maksudnya ilmu-ilmu yang digunakan seharian. Bagi saya itu tak penting tahu atau tidak. Yang penting dia tahu ilmu politik. Apabila seorang itu mengetahui ilmu politik, maka dia boleh mentadbir. Seorang di Malaysia atau di mana-mana, adakah kita katakan Perdana Menteri buat semua benda? Itu kalau sistem buat semua benda itu adalah sistem, kita panggil sistem orang asli, sistem tok batin. Semua benda dia diletakkan atas tok batin. Itu sistem asli. Dalam dunia bukan begitu. Ada penasihat dan sebagainya. Dia ada bahagian masing-masing, kan? Yang penting dia itu berkemampuan untuk menilai, manage lah. untuk mentadbirkan benda itu, kan? Untuk mentadbir orang bawah dia, kan? Tahu orang tu orang betul, kenal tak kenal, seorang itu boleh diterima atau tidak. Kelemahan yang utama ialah dalam politik ni ialah dia tak kenal siapa musuh, siapa kawan. Kadang-kadang kawan, musuh menyelinap masuk dalam rumah, kan? Itu maksudnya kemahiran, kepintaran, rushd, kan? Dalam politik. Itu yang penting, kan? Jadi seseorang itu nak jadi pemimpin, sama ada ulama atau tidak ulama, dia mesti ada itu wisdom dia itu, kan? Ada hikmah dia. Dia faham, kenal atau tidak orang di bawah dia. Itu yang utama sekali. Kenal pasti orang bawah dia musuh ataupun lawan. Orang yang betul berjuang ataupun orang yang hanya nak cari kepentingan, kan? Jadi bagi saya, inilah yang utama sekali yang kita perlukan dalam negara kita. Jadi tak ada, jadi bermakna Ustaz bersetujulah dengan saya. Saya pun tidak bermaksud demikian. Cuma istilah tersebut menghasilkan satu fahaman bahawasanya jawatan sekalian itu apabila dimenangi oleh bukan ulama tarifan orang kampung, maka adalah suara-suara sumbang. Dia kata maka terhakislah kepimpinan ulama, maka kita harus bangkit mempertahankan kepimpinan ulama. Semata-mata tarifan orang kampung tadi kalahlah, makna dia tidak mendapati definasi tersebut. Sebenarnya apa yang telah dijelaskan definisi sebenarnya oleh kedua-dua ustaz ni tidak begitu. Cuma istilah tersebut, pemilihan istilah tersebut menghasilkan satu doktrin baru terhadap konsep. Ini yang perlu dibersihkan. Saya sebenarnya pada maksud saya tak setuju dengan saudara Aduka. Apa yang ustaz tak setuju tu? Ulama memang ulama ni, bila sebut ulama ni, kita tidak boleh lari daripada agama. Kita tak boleh kata seorang itu pakar ekonomi, dia tu alim. Tidak. Alim dari sudut ilmu dia, tetapi dalam sudut ulama, ini yang diterima pakai daripada zaman Rasulullah sehingga sekarang. Ulama ialah orang yang dalam agama. Ilmu agama. Tidak ada kena-mengena. Memang dari segi makna, ulama itu ialah seseorang yang literal, secara literal, seorang yang berpengetahuan. Tetapi dari segi amalinya, daripada zaman Rasulullah sehingga sekarang, tidak pernah dikatakan seorang itu alim jika dia tu orang bermaknanya ustaz adalah sebahagian daripada mereka yang bermasalah apabila jawatan-jawatan utama tersebut dimenangi oleh orang yang tidak berpengetahuan agama. Saya tidak bersetuju pun. Saya seorang luar. Saya tidak bersetuju pun dengan konsep kepimpinan ulama. Tak. Maksud saya untuk membahaskan benda ni, konsep ni. Untuk membahaskan konsep ini secara ilmiah lah. Bagi saya, bukan perlu masuk parti. Bagi saya, untuk faham. Bagi saya, seorang itu ulama atau tidak bukan perkara utama dalam yang diperlukan di dalam pemerintahan. Yang penting wisdom dan dia beramal, begitu yang tadi. Tetapi yang saya setuju dengan pengurusi dari sudut, kalau pengurusi katakan alim itu ialah orang yang tahu semua benda. Itu sudah dah. Alim tersebut, definisi alim pada saya ialah orang yang tahu pada bidang dia. Dia tahu bidang dia, ahli dalam bidang dia, dia amalkan bidang dia dan dia takut kepada Allah. Tak kira bidang apa. Tak kira bidang apa, tapi dia takut kepada Allah. Itu maknanya dia kalau dia bidang doktor, dia menghasilkan begini, dia pun tahu kalau gini mati betapa hebatnya ciptaan Allah. Dia takut. Gini, macam manalah kalau aku mati. Kalau dia kalau ilmu falak pula,
Dia tengok peredaran bintang, siapa pula cipta. Maknanya dia amalkan. Kalau begini kata-kata dalam bidang manajemen apa semua sebagainya, dia tahu benda ni adalah salah. Dan dia amalkan benda tu, tak boleh buat benda ni kerana ilmu aku kata salah. Dan gua tak boleh buat benda ni kerana takut pada Allah. Itu adalah orang ulama. Silakan. Dia setiap perkara itu dia ada dasar dia. Setiap perkara itu dia ada untuk mewujudkan sesuatu istilah baru. Kita tidak boleh mewujudkan sesuatu istilah baru benda yang telah ada. Kalau benda yang baru, kita boleh create satu istilah baru. Benda ni istilah ulama. Saya tak kata ulama seorang itu pemimpin itu semesti ulama, itu isu lain. Tetapi kalau ulama itu ialah orang yang mengetahui dalam satu perkara itu, saya tak setuju sebab setiap perkara itu kita kena kembali kepada term dia. Siapa yang mencipta istilah ni? Alim ni, kan? Kan? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Tadi kan? Itu dalam Al-Quran. Kan? Tetapi apa yang berlaku, Rasulullah melantik orang-orang yang memerintah, kan? Semua di kalangan orang yang alim dari segi agama, kan? Pemilihan alim itu bila-bila pun daripada zaman dulu dari segi agama. Tidak pernah ada daripada zaman Rasulullah sehingga sekarang. Jadi belah tak apalah. Jadi daripada apa yang Ustaz kata, mencipta istilah baru. Alim itu ialah orang yang tahu perkara yang lain. Alim itu agama lah. Jadi bermakna orang yang tak tahu agama, orang yang tidak tahu agama, alim dari sudut dia. Jadi maknanya tidak boleh memimpin. Itu lain. Saya tak setuju masalah pemimpin. Saya bagi saya istilah tu. Saya tak setuju. Tak, sekarang ini ialah kepimpinan itu digabungkan dengan ulama. Jadi kita membicarakan tentang kepimpinan ulama. Sekarang ini majlis pada malam ini membicarakan tentang kepimpinan ulama. Tadi ni baru kita membicarakan tentang definisi ulama. Sekarang ini ialah kepimpinan ulama, dipimpin oleh ulama dalam definisi yang orang kampung pakai. Itu yang saya katakan tadi. Istilah kepimpinan ulama menghasilkan sejumlah besar orang yang akan membantah apabila jawatan-jawatan itu tidak lagi diisi oleh ulama. Itu benda jadi, yang kita masalah istilah tadi main cerita. Sekarang ini adalah kepimpinan. Okey, saya nak sebut satu perkara daripada Imam Ahmad. Dia kata kepimpinan ulama, masalah kepimpinan itu berpandukan kepada situasi zaman tersebut. Kata Imam Ahmad, kalau situasi perang, kita nak tegakkan Islam melalui politik. Kalau situasi perang, politik perang lah. Kalau situasi perang, dia kata kalau orang tu jahat tetapi dia ada kekuatan, dia tahu macam mana nak tewaskan musuh, dia tahu macam mana nak mengurangkan damage terhadap musuh dalam situasi perang lah. Tetapi dia jahat. Imam Ahmad kata jahat tersebut hanya untuk diri dia. Tetapi kekuatan dia tu berguna untuk jemaah dalam fasa perang. Tetapi tak tergunalah kalau bukan fasa perang. Kalau orang itu baik, ulama baik dari konsep cantik semua definisinya ulama dari pergi perang, tapi lemah pula. Menakut, saya agak-agak nak buat sini tak kena, sini pun dia nak ijtihad pun gini. Baik tersebut diberi pahala pada diri dia sendiri, tetapi tidak menyelesaikan mudarat umat jemaah perang askar, umat Islam dan sebagainya. Dan apabila diberi pilihan terhadap tersebut, Imam Ahmad kata pilih orang yang jahat. Kerana jahatnya hanya untuk diri dia, kekuatannya berguna untuk semua hanya dalam mod perang. Dalam situasi negara sekarang ni boleh dikatakan dalam perang demokrasi. Tak? Kalau seandainya semua dah cantik, semua katakan barisan jahat ni dah semua dah tak ada, bla 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 sebagainya, baru dia orang yang perlu haruslah orang gini pasal dia pun takut pada Allah, rintangan pun tak banyak sangat, gini. Itu yang maksud saya tadi. Wallahualam. Jadi kita kembali kepada tajuk fokus pada malam ini. Kita ada dalam setengah jam lagi, kita berhenti pukul 11. Boleh? Pasal benda ini penting untuk anak cucu kita. Kita bergantung kepada orang politik. Okey, kita nak jadi orang politik, kita tak mampu, kita jadilah ni
sebagai orang yang membicarakan tentang hal orang yang politik. Okey. Yang lepas-lepas, okeylah sebagai sejarah. Tetapi orang yang pada hari ini yang memimpin pemuda ini adalah orang yang akan membentuk satu senario yang akan dilalui oleh anak-anak kita. Ini adalah benda isu yang sangat penting, dan kerana itulah isu tu saya pilih pada malam ini, dan mohon ustaz, kedua-dua ustaz mengimbangi ataupun turut bersama membahaskan pada malam ini. Baiklah, saya mulakan dengan rungutan daripada ramai rakan-rakan. Rungutan ulama PAS, pemuda PAS, dia tidak membentengilah ataupun mempertahankan isu-isu rakyat. Contohnya isu royalty, contohnya isu nuklear alam sekitar, mana mudaratnya bukan saja orang kafir, bukan saja orang yang bukan Islam, bukan saja orang yang orang kata musyrik dan sebagainya, turut terbabit dalam diri dia sendiri. Tidak membentengi, tidak ke depan. Tetapi apa yang dia ke depan ialah isu, contohnya seorang pelakon yang tersalah skrip tentang syahadah. Barulah dia muncul. Rizal. Barulah dia buat kenyataan media bla bla bla. Ataupun dia lebih banyak membentengi umat Islam di luar negara. Seolah-olah ianya tu dilantik atas niat bahawa sahaja aku dilantik untuk mempertahankan umat Islam luar negara dulu, barulah umat Islam dalam negara kemudian isu Palestin, isu ini dia ke depan, isu ada akidah dia ke depan. Tapi isu yang realiti, yang bermasalah terhadap umat Islam sendiri, isu yang ini gini tenggelam. Jadi situasi ini yang saya ingin bahaskan, kerana ini sangat penting. Kerana mereka ini yang akan membentuk situasi negara yang akan dilalui oleh anak saya yang sekarang ini berumur 1 tahun. Saya sangat-sangat bimbang. Okey, kita mulakan dengan Nasir Urwan untuk komen tentang senario yang berlaku. Mengapa berlaku macam ni, dan apakah itu dikatakan kualiti atau biasa atau bagaimana. Kemudian akan diimbangi secara akademik seperti mana yang telah diberikan oleh Ustaz Hassan. InsyaAllah, silakan Nasir Urwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Moderator, sahabat panel dan penonton sekalian. Jadi apa yang kita bincangkan ini mengenai kepindahan ulama. Jadi tadi moderator ada tanya Ustaz berkenaan dengan Qawi Aminan. Jadi saya nak sebut sikit. 4 kriteria yang disebut dalam Al-Quran mengenai pemimpin tak. Seorang yang pemimpin tu mestilah mempunyai 4 ciri ni tak. Kalau dia ulama lah. Kalau dia profesional lah. Tapi mesti ada 4. Kalau dia aktivis lah. Mesti ada 4 perkara. Yang pertamanya iaitu qawi. Dah. Allah sebut dalam Quran, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling baik untuk kamu beri upah atau untuk kamu lantik dia sebagai pemimpin ialah orang yang qawi. Qawi ni maksudnya qawi ni kalau kita secara literalnya kuat. Maksudnya kompetensi, maksudnya ada kepakaran, ada kepakaran, dan juga al-amin. Al-amin dengan maksud amanah ataupun integriti, maksudnya dia ni tidak menipu, tidak merasuah dan sebagainya. Itu ciri yang pertama, al-qawi. Mestilah kompetensi, maksudnya ada kepakaran dia pandai dari sudut politik dia tahu dari sudut politik dan sebagainya, kewangan dan sebagainya. Yang keduanya dari sudut al-amin. Al-amin maksudnya dia amanah. Okey. Dia tidak pecah amanah, dia tidak mengamalkan komunisme, nepotisme dan sebagainya. Yang ketiganya hafizun. Hafiz maksud dia menjaga harta rakyat, menjaga harta, menjaga dirinya dan menjaga orang lain, dan jaga harta rakyat. Mestilah sifat ni orang yang jaga harta rakyat, jangan seleweng jaga dirinya daripada maruah dan sebagainya, jaga rakyatnya daripada ancaman keselamatan dan sebagainya, ancaman perang dan sebagainya. Yang keempatnya alim. Ini disebut alim. Alim dengan maksud ni definisi yang Allah Taala beri, kriteria yang Allah Taala beri sebut dalam Quran. Alim dengan maksud dia tahu ilmu agamanya, ilmu alatnya, ilmu politiknya dan sebagainya, ilmu kewangan dan sebagainya. Jadi itu 4 ciri yang perlu ada dalam kita nak melantik seseorang tu jadi pemimpin. Dan juga yang disebut oleh imam-imam mazhab, mereka bersetuju ataupun dia panggil
tidak khilaf lah, tidak khilaf dalam perkara ini. Sepakat. Maksudnya sepakat dalam nak melantik pemimpin ataupun khalifah dah. Khalifah maka mestilah orang itu mujtahid. Maksudnya dia boleh keluarkan pendapat mengenai masalah-masalah semasa, maka kena mujtahid. Jadi orang mujtahid ni mestilah orang yang tahu fiqh dan sebagainya. Maka orang mujtahid tu orang yang main gitar tiba-tiba boleh buat ijtihad sendiri dah. Jadi gitu. Jadi sebenarnya soalan tadi dah mengenai kualiti ulama. Ini yang kita runsing kan, ini kita runsing kan. Dalam pemuda PAS lah. Saya ni antara anda pemuda PAS. Saya antara orang yang mengikuti perkembangan ataupun kita sebahagian daripada pemuda PAS dah. Saya bukan pemimpin mana-mana lah, tak ada jawatan apa dalam PAS ni. Ada pun kecil-kecil lah yang tak perlu dibanggakan. Tapi saya mengikuti ataupun kita lihat bagaimana pemimpin pemuda dalam PAS dah, dari kalangan ulama, Ustaz Nasruddin Tantawi, Ustaz Ni Abdul dan sebagainya dah, yang ada dalam PAS ni. Bagaimana yang Aduka sebut, maksudnya mereka ni kurang kualiti maksudnya. Gitu. Adakah betul persepsi saya lah untuk mendepani isu maksudnya. Jadi ini cabaran untuk Nasir Ulwan dan juga dalam pemuda PAS ni. Apa yang saya lihat mungkin ianya boleh dijadikan sebagai suatu muhasabah lah untuk pemuda PAS sendiri lah. Pemuda PAS sendiri, mereka ni kalau saya pergi ke muktamar mereka baru ni dah. Jadi mereka ni terbuka untuk terima pendapat. Mereka terima kritikan, tak ada masalah pun. Tak ada pun dia marah orang dia. Sebab tu saya puji. Mereka terbuka dah. Malah hari ni musyarat dalam pemuda PAS Malaysia sendiri dah tuju untuk isytihar harta dah. Isytihar harta maknanya pemuda AJK PAS Pusat pun tak ada buat lagi dah. Maksudnya mereka ni terkeharapan dari dah. Maksudnya nak menunjukkan bahawa mereka ni tidak makan rasuah, tak ada mengamalkan Quranisme, tak ada simpan harta. Maknanya tak ada join politik untuk kumpul kekayaan dah. Membina kekayaan melalui kepimpinan dah, jadi pemimpin untuk rakyat dan sebagainya. Jadi yang KP pun dah isytihar dah harta dia dan sebagainya. Jadi kita lihat dari sudut tu, maka ini boleh jadi muhasabah untuk kita dah. Mana apa yang Aduka beritahu barangkali ada benarnya dah. Jadi untuk akan datang kita kena baikilah dah perkara ni. Jadi sebelum ni dah disebut dah Dr. Mazhar, isu yang agak kontroversi, Dr. Mazhar sebut dalam wacana sinar harian disebut ulama PAS jangan jadi sampai jadi macam ayatullah. Ayatullah ni seorang yang maksum, dia tak boleh dikritik lah. Maksudnya semua dia buat tu betul. Semua dia buat tu memang tak ada yang salah. Macam seolah dia ni nabi lah. Syiah menganggap dia ni sebagai nabi dah. Jadi dalam PAS tak ada begitu dah. Tak ada orang yang maksum dalam PAS. Tak ada orang yang tak boleh dikritik. Tunggu jadi. InsyaAllah. Tunggu jadi pernah dikritik oleh Aduka. Pernah. Tetapi tidak boleh diterima oleh para pengikutnya. Tapi itu cerita lain. Itu pengikutnya. Tapi dia sendiri dah. Maksudnya kita cakap tentang ulama PAS. Bukannya pengikut PAS. Jadi dia boleh terima, tak ada masalah. Macam siapa lagi? Tun Aziz pun dikritik. Boleh terima, tak ada masalah dah. Siapa lagi yang Ustaz Arun Taib, dan ulama muda dalam PAS pun boleh dikritik. Jadi salah lah anggapan persepsi Dr. Mazhar tu kan. Berat sangat lah kalau cakap sampai boleh kata. Okey, kepada Dr. Mazhar, sila pemuda PAS Seberang Takir tidak bersetuju dengan anda, tapi dia tidak ada masalah dengan kritikan anda. Okey, kita mohon panel akademik kita untuk mengulas tentang perkara yang sangat-sangat penting demi masa depan anak kita sendiri ni. Silakan Ustaz. Assalamualaikum saudara penonton. Saya sebenarnya tidak suka bercakap terlalu akademik. Kan? Kalau terlalu akademik benda ni dah jadi kaku. Saya suka tengok kepada perkara yang berlaku dalam masyarakat dan perkara yang perlulah. Jadi apa yang berlaku ialah masyarakat kita ni kadang-kadang tak boleh nak pisah antara perkara dasar dengan perkara individu. Kan? Apabila disebut dia kata ulama tak pandai memerintah. Kan? Ulama itu begini. Itu adalah perkara dasar. Perkara yang menjadi prinsip kan. Bila sebut ulama dia tak pandai memerintah, itu disebabkan oleh individu.
Bukan dasar. Bukan dasar. Kita kena pisahkan antara dasar dengan individu. Bagi saya tidak ada masalahnya sekiranya PAS ingin teruskan dengan dasar ulamanya, kan? Tapi harus 4 tadi. Tetapi yang penting memilihlah. Pilihlah dalam parti dia ramai ulama mana yang terbaik, ulama mana yang penting tadi, yang bekerja. Yang sebut tadi ialah yang beramal dengan, yang boleh bekerja untuk masyarakat. Boleh saya potong, Ustaz? Ustaz kata tadi dia tak ada masalah dengan ulama apa semua, tetapi asalkan 4 yang tadilah, yang Qawi bla 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 tadi. Tapi asalkan pilihlah. Namun menjadi satu, bukan sistem dan dasar, tetapi menjadi satu amalan ataupun budaya bahawa jawatan-jawatan di dalam PAS diselesaikan secara syura. Dan syura pula sesama yang atas-atas ni. Maksud saya begini, pemuda PAS pada pemilihan yang lalu, okey, siapa dia menjadi pemuda PAS, dia bersyura sesama pemuda PAS ni, sesama calon-calon yang dicalonkan. Jadi keputusannya okey, diselesaikan secara syura. Kekal kepada yang sedia ada, yang kedua gini. Jadi bermakna orang yang nak memilih tidak ada sistem, tidak ada saluran. Kerana telah ditetapkan syura tadi. Dan akhirnya saya tak setuju. Tak setuju. Kita mohon, kita tak setuju, okey. Kita mohon Ustaz Syukri komen pasal dia dah sentuh tadi. Sepatutnya ahli pilihlah yang 4. Tapi nak pilih tak dapat, Ustaz. Pasal yang atas tadi, macam ni saya jadi ketua ni. Tiba-tiba ramai pula yang calonkan Ustaz ni. Saya pun panggil Ustaz kita syura sikit, Ustaz. Bagi anak lah gini. Lepas tu Ustaz kata, tak apalah, anak tak nak mohon jawatan, tapi orang dah minta gini, tak apalah, hantarlah gini. Jadi akhirnya tidak boleh ahli tidak boleh memilih berdasarkan 4 tadi. Qawi, hafiz, amanah bla 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 tadi. Macam mana tu, Ustaz? Sebagai orang luar. Saya tak boleh nak komen isu ni panjang sangat sebab saya tidak tahu pun apa isu yang berlaku dalam berkenaan dengan parti dalam sebab mungkin saudara Nasih boleh hurailah isu yang saudara Aduka sebut tadi pasal apa, syura tadi. Bagaimanapun secara umumnya apa yang saya tahu, apabila disebut syura ialah majlis syura. Syura ni apa maksud dia dari segi istilah? Ialah syura tu mesyuarat. Tetapi sekiranya disebut syura di dalam PAS, syura yang berkuasa yang saya tahu ialah majlis syura. Majlis syura itu dialah yang boleh membatalkan sekiranya perkara-perkara yang salah, veto. Tetapi kalau syura yang dikatakan oleh saudara Aduka itu bincang-bincang gitu, saya rasa itu adalah salah dengan prinsip parti mana-mana pun. Prinsip parti mana-mana pun dia mesti memilih dulu. Apabila sampai ke 3 tahun berapa tahun kan, mesti adakan pemilihan. Kecuali orang tu tarik diri baru boleh. Di mana dia tarik diri lah setelah hasil-hasil. Tetapi kalau dia tarik diri itu hak peribadi. Dalam demokrasi kita tak boleh nak kata apa. Kalau sekiranya seorang itu nak tarik diri, itu dia punya hak lah. Yalah, tapi bermakna keadaan itu menyebabkan ahli tak dapat nak pilih. Saya rasa itu kena dikomen. Saya rasa dikomen oleh saudara Nasir. Tapi bagaimanapun sekiranya benar perkara itu berlaku, maksudnya seseorang itu oleh kerana dia sayang kepada jawatan dia melakukan negotiate dengan orang lain, itu adalah salah laku politik di dalam parti. Salah laku perlembagaan sendiri. Salah laku politik yang melanggar perlembagaan di dalam parti. Tidak boleh seorang itu melakukan perkara begitu, kan? Melakukan negotiate begitu, kan? Engkau tarik dirilah, bagi aku itu perkara yang salah. Kiranya benar. Sekiranya benar. Itu sajalah. Okey, kita mohon pemuda PAS lagi komen. Benar tak benar perkara itu tersebut berlaku? Kalau ada beritahu saya pemuda PAS, jadi saya nak nafikan lah. Okey. Silakan. Tak tahu apa-apa. Tak apa. Silakan. Okey. Menafikan. Yalah, menafikan keadaan yang saya dakwa. Okey. Jadi bila adukah beritahu tak dalam PAS ni tidak maksudnya negotiate. Rundingan di luar perlembagaan. Maksudnya benda tu adakah benar-benar berlaku kan? Tak ada bukti pun benda tu kan. Ya ke? Tapi dia sebenarnya begini. Okey. Sebelum dia nafikan, saya nak cerita satu sejarah. Pada pemilihan yang lepas,
Kalau tak salah saya, kita akan imbangi semula. Saya akan tulislah jikalau saya teralat dalam sejarah. Saya Suhaizan Kayat, dia menerima pencalonan untuk Ketua Pemuda PAS. Tetapi akhirnya perkara yang berlaku seolah-olah gah lah. Pemuda PAS bukan ketua, Pemuda PAS telah mengeluarkan istilah orang lain. Bersepakatlah dia kata kerusi sepakat tidak ada pertandingan. Tidak dipertandingan, diselesaikan secara rundingan. Dia menang tanpa bertanding. Dia menang. Yang ini tarik diri apa semua. Hari ini pada malam ini saya tertarik dengan Ustaz Hasan kata itu adalah salah laku politik kerana ia menafikan hak orang bawahan untuk memilih 4 perkara yang kuat terhadap ulama-ulama belah. Dan yang ini kita penafian daripada. Saya tertarik dengan bila sebut begitu tak. Tok Guru Hadi Awang tak. Presiden kita sekarang, sekali PAS sekarang, disebut bagaimana? Disebut saya tak ada masalah pun kalau orang nak bertanding dengan saya cakap. Saya terbuka dia kata. Tapi memang tak ada lah, memang tak bertanding lah. Ada orang bertanding lah. Memang betul. Itu memang betul. Tetapi Pemuda PAS. Okey, Pemuda PAS tu tunggulah. Maksudnya dalam PAS ni jawatan eksekutif lah bermula daripada presiden, timbalan naib sehinggalah kepada AJK PAS pusat itu dipilih secara demokrasi. Maksudnya dipilih melalui undi-undi lah. Pilihan raya. Masa pemilihan lah muktamar lah, yang akan dibuat 2 tahun sekali. Maksudnya akan tahun lepas dah buat, maksudnya tahun ni tak ada, tahun lepas pula. Maksudnya begitu. Maksudnya tak adalah macam syura tolong pilih-pilih, lepas tu orang ni tak ada lah. Maksudnya perwakilan yang memilih siapa yang perlu jadi presiden parti, siapa yang perlu jadi itu sebenarnya sistem yang sebenarnya. Betul. Perwakilan tu yang memilih mencalonkan dulu. Dipilih pula oleh ahli-ahli PAS di cawangan dan di kawasan. Faham maksudnya? Cawangan PAS dah buat mesyuarat agung lah. Mesyuarat PAS cawangan. Dalam mesyuarat tu dia mencalonkan pilih siapa yang akan jadi perwakilan. Lepas tu naik pula kepada kawasan. Kawasan maksudnya macam kawasan Kuala Terengganu, Kuala Nerus sini mana, Kota Baru, Kalang Cepa lah, Kubang Krian dan sebagainya. Lepas tu bincang pula siapa yang akan dilantik, 7 ataupun berapa orang yang akan dilantik pergi ke sana, dan mereka inilah yang akan memilih siapa yang akan jadi presiden. Itu sistem yang kita tahu lah. Lepas tu yang berkenaan dengan yang dakwa ni berkenaan dengan Dewan Pemuda pula lah. Mungkin maksudnya saya pun ada dengar cerita dan bukan cerita ni, dia keluar akhbar ni. Maksudnya benda ni betul-betul. Benda dia keluarkan akhbar bahawa tidak ada pemilihan. Siapa yang maksudnya pemuda yang pemuda kalau keluar dengan bangganya, seolah-olah itu adalah satu budaya yang baik. Yang dia kata tidak ada pertandingan dalam Pemuda PAS, kami telah selesaikan secara rundingan, secara syura. Untuk ketua. Tapi hari ini pada malam ini melalui hujah akademik, Ustaz Hasan sangat-sangat input yang sangat berguna. Itu adalah salah laku politik. Itu adalah salah laku politik. Jadi soalan saya kepada Nasir Ulwan, adakah pertanding pada pemilihan yang lepas, adakah kerusi Pemuda PAS selesai secara pertandingan ataupun selesai secara rundingan? Maaf, saya tak tahu. Ini adalah satu benda yang menarik. Okey, kita kembali kepada masa depan tentang kualiti. Sebagai orang awam luar dan sebagai tokoh akademik lah saya panggil, walaupun Ustaz memang tak suka. Ustaz ni okey, kita lari sikit pasal dah panas ni. Kita lari sikit. Ustaz ni adalah kira antara orang yang tempat saya merujuk sebelum menghasilkan sesuatu perkara. Pasal kita tahu kita orang yang jahat, bukan kata jahat, nakal lah kata. Ya, saya dengan selalu jeming apa semua ni, dia ni nak langgar kita tu tak apa, kita tanya Ustaz dululah kita tanya. Dia ada antara orang yang rujuk, dan pasal itu saya sangat selesa dengan Ustaz. Okey Ustaz, sebagai orang luar satu, orang awam satu, orang yang berkeluarga masa depan, yang mempunyai hak Malaysia, rakyat Malaysia dan sebagainya, adakah kualiti ulama muda yang memegang tampuk pemerintahan dalam PAS sekarang ni, muda kita dah yang tua sekarang ini, mempunyai kualiti yang mencukupi untuk meneraju politik yang akan menentukan keselamatan dasar yang akan dilalui oleh anak cucu kita? Silakan Ustaz.
Sebagai orang luar. Saya terpaksa minta maaf lah kepada para penonton. Sekiranya anda rasa tak suka dengan hujah saya, kan. Tetapi sebagai ahli akademik, saya mesti amanah dengan ilmu saya. Tapi saya tidak akan komen terlalu rapat lah kepada apa yang saudara Lukas sebut tadi. Sebab saya sebagai orang luar, saya tak wajar saya nak mengatakan pemimpin PAS itu sebagai tak layak atau tidak. Sebab saya orang luar. Bukan orang luar, maksudnya bukan ahli politik. Jadi sebenarnya begini, sebagai rakyat, sebagai rakyat, saya tengok saya di negeri Kelantan ini, saya rasa banyak perkara yang perlu diperbaiki. Sudut kepimpinan sebagai rakyat. Saya tengok pada peringkat atasan kerajaan negeri dan Esko, saya rasa okey, dia orang bagus, kan. Tetapi ada setengah-setengah masalah ni yang isu yang ke bawah ni tak sampai pun kepada orang atas. Apa masalah dia? Ini bukan ada kena dengan ulama atau tidak, tetapi masalah kepimpinan lah, kan. Tapi kita tahulah memang majoriti di dalam parti PAS ini orang yang dikatakan sebagai ulama, bergelar ulama ataupun ustaz, kan. Teruskan. Jadi saya rasa ada masalah lah, ada kepompong di situ. Saya rasa ada kepompong yang menyebabkan perkara ini tidak dapat diselesaikan. Maknanya saya tengok satu masalah yang utama ialah lah, saya minta maaf lah. Saya ni bukan orang yang belajar di Timur Tengah. Saya belajar di sini, kan. Jadi mungkin orang kata saya ni bias dengan orang Timur Tengah. Tapi saya tengok ada masalah lah. Budaya politik di Timur, minta maaf saudara Nasih, mungkin daripada Timur Tengah. Budaya politik di Timur Tengah ni adalah budaya yang agresif, kan. Maksudnya sebelum ni lah, macam di Mesir, macam di Syria, terlalu menekan, kan. Jadi dia sikap, maksudnya terlalu macam autokrasi gitu. Jadi orang-orang yang balik daripada belah sana, belah Mesir, belah mana ni, dia mempunyai sikap, maksudnya individualistik sikit, kan. Individualistik. Bukan sebab individualistik macam mana, sebab dia tertekan. Jadi dia memang bercakapnya, apabila bercakap memang bunyi nak melawan, berdegar-degar, kan. Tetapi apabila bekerja, nak cari safe, jalan safe, selamat. Nah, sebab takut berhadapan macam ni lah. Saya selalu berhadapan. Apa yang berlaku dalam PAS saya tengok, bila ada seorang itu outspoken ke apa benda, oh dia tu SB ke apa, dia kata SB ke apa ni, takut. Oh dia tu pahaman apa tu, dia tu golongan mana, jadi dia ni UMNO ni, kan. Jadi takut dengan bayang-bayang lah. Sebab disebabkan oleh faktor tadilah, faktor pendidikan dia di sana, di luar negara itu, di Timur Tengah ini, yang menekan orang takut. Tetapi mulutnya kuat, cakap Assalamualaikum macam tung. Tapi bila buat kerja, bila berhadapan dengan risiko dia tak berani. Sebab ini, saya rasa ini di Malaysia pun begitu jugalah. Bukan kata di Malaysia ni selamat, tapi faktor utama ialah saya rasa ulama. Apabila disebut masalah ulama tadi, problem utama ialah sistem pendidikan lah. Sistem pendidikan tu, sistem pendidikan hari ini, sama ada di Malaysia atau di Mesir atau di mana-mana, menyebabkan ulama itu tidak menjadi ulama yang sepatutnya mengikut Islam. Sepatutnya yang dijelaskan oleh Nabi dan Al-Quran tadi. Ulama yang dikehendaki oleh Islam bukan begitu. Ulama Islam ialah orang yang berani, yang amanah, yang empat perkara tadilah. Itu ulama yang sepatut dilahirkan, dan ulama yang wisdom, yang berani berhadapan dengan orang ramai. Saya kelirulah apabila ada dikatakan satu pemimpin di Kelantan ni ulama lah, kan. Takut berjumpa orang,
takut pergi tempat semaya mayat pun takut kena bagi duit kepada keluarga si mati kan. Jadi kalau UMNO dia boleh bagi kan. Dia problem utama. Masalah ni benda dia boleh cari duit boleh cari, tetapi sokongan orang ramai bukan senang untuk dapat. Jadi saya lihat perkara yang utama ialah pendidikan. Perlu ditarbiahkan lagi pemimpin ini, orang ulama ni. Yang masalah acuan lah sebenarnya. Acuan. Sekiranya kita tak boleh nak kata apalah, daripada kecil ni memang kita dah terbiasa. Orang tu daripada Mesir. Orang tu daripada Mesir, mungkin dia dah terbiasa dengan budaya begitu yang saya sebut tadi kan. Tetapi sebagai satu organisasi yang besar seperti PAS, dia boleh buat, dia boleh train. Kalau UMNO dia ada bagi Biro Tata Negara, Kerajaan Malaysia, Biro Tata Negara. PAS patutnya mempunyai mekanisme begitu untuk mengubah orang daripada yang takut itu, yang individualistik itu, menjadi seorang ahli politik yang betul-betul, yang bertepatan dengan kriteria politik Islam. Wallahualam. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz cakap tu, tapi kalau saya bahas dia akan lagi tajuk. Jadi biarlah kita terus pada nasihat uluan. Adakah pemerintah, kita panggil pemerintah pula, adakah ketua-ketua pemuda PAS hari ini mempunyai kualiti yang cukup untuk membentuk ataupun menerajui politik yang akan menentukan atau menyediakan suasana untuk anak kita ni, anak gua setahun ni, anak gua umur setahun ni, pemuda-pemuda PAS ni, dia akan jadi pemimpin nanti yang akan membentuk, yang akan mengawal, yang akan bla 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 bla. Jadi dia yang akan menyediakan ataupun membentuk suasana yang akan dilalui oleh anak gua. Ini yang gua risau. Ya, jangan pandai gua pula. Jadi, minta maaf tuan-tuan. Jadi, kualiti sekarang ni adalah mencukupi 4 perkara, ataupun anda perlu bagi mesej kepada ketua pemuda PAS, timbalannya, bolehlah negotiate. Cukuplah merundingkan, kali ini tidak ada pertandingan, untuk memberi peluang ahli memilih 4 perkara dalam kepimpinan. Silakan Nasir Ulwan. Ini untuk terakhir. Ada lagi. Lepas ni kita akan penggulungan selepas ini. Jadi apa yang Duka risaukan mengenai anak dia masa depan lah, maksudnya kan. Masa depan saya pun tak ada anak lagi, tapi akan ada anak kan. Jadi kita mahukan akan datang bila anak kita dah besar nanti, mereka ni dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas memimpin. Ada 4 ciri-ciri kriteria yang disebut tadi, qawi, amin, hafiz dan alim itu, supaya masa depan anak kita ni terjamin lah, maksudnya tak. Jadi ulama sekarang cukup tak? Kita tak mahu kekalkan, maksudnya kepimpinan ada ni kita kata jahiliah lah, maksudnya kan. Benda hudud tak nak buat apa ni, banyaklah benda yang Islam suruh tu mereka tak mahu buat. Lepas tu mereka duk galakkan hiburan, perzinaan, judi, arak dan sebagainya kan. Jadi itu masa depan kita kalau kekal dengan kerajaan yang ada ni, kita kata kita tak dapat ni lah, rasanya itu musuh lah anak kita. Itu musuh. Sekarang itu musuh. Sekarang ni kita sendiri yang soalan dia cukup kualiti ataupun tidak. Yang ada sekarang, kalau tak cukup kualiti, saya nak Nasir Ulwan bagi tahu pada kat sana tu. Kita akan masuk kat YouTube, lepas ni negotiate, lepas ni rundingan, kita pertandingkan supaya ahli mempunyai saluran, mempunyai hak untuk memilih 4 perkara dalam kepimpinan. Silakan. Dari sudut kualiti, saya melihat saya sendiri dah. Cukup. Melihat, sebagai orang yang biasa dengan ketua pemuda KP kan, timbalan KP pun start 2 makna dan sebagainya. AJK tu ramai yang saya biasa dengan mereka dah kenal baik. Jadi saya lihat dari sudut kualitinya, dari sudut agamanya, dari sudut pengetahuan agamanya, kualiti mereka sangat baik lah. Pengetahuan agama. Tapi dari sudut keahlian politiknya, dari sudut politik, kekuatan kawi lah, ini belum diuji dengan belum teruji dengan baik lah. Maksudnya mereka ni tak memimpin PAS pusat dah. Maksudnya mereka ni tak, sekarang ni dia sesama pemuda je. Sesama pemuda yang lain kita bandingkan dengan ni apa semua. Benda tu berlaku, benar-benar berlaku, seperti yang Duka dakwa kan, negotiate. Jadi saya menyerulah kepada semua yang ada supaya kita kalau kita nak berdemokrasi, kembalikan hak kepada bawahan. Kita kembalikan kepada ahli, biar ahli yang memilih tak. Kalau ahli
tak suka kita, tak ada masalah lah. Kita boleh berundur kan. Kalau ahli benar-benar sukakan kita, kita rasa kita betul-betul kualiti, kita betul-betul benar berada di tampuk itu, memang layak untuk kita, maka kita serahkan kepada ahli untuk memilih. Jadi tak perlulah negotiate, tak perlu. Saya rasa tak perlulah benda tu. Okey, itu dia daripada ahli PAS sendiri. Ahli PAS Berantakir, kepada Ustaz Nasaruddin Tantawi, kepada Ustaz Nik Abduh dan keseluruhan saf kepimpinan utama ulama PAS, minta maaf, pemuda PAS. Okey, cukup-cukuplah, berhentilah negotiate ataupun rundingan dengan bila berhadapan dengan sistem pemilihan, supaya hak memilih tadi dikembalikan terhadap orang bawahan perwakilan untuk mereka memilih mengikut 4 yang telah digariskan oleh Islam tentang kepimpinan. Jadi itu adalah suara daripada ahli PAS sendiri. Kita mohon dipertimbangkan, pasal ini sangat penting kerana kita ada panel akademik kita mengatakan itu adalah salah laku politik. Dan menjelang pukul 11 malam, saya memohon para panel untuk menggulungkan apa yang telah kita perbahaskan pada malam ini. Kita mulakan dengan Ustaz Hasan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi apabila kita bercakap soal ulama, apa tadi tajuk kita? Kualiti ulama muda Kualiti PAS. ulama muda PAS Menerajui politik. Kita perlu mengasingkan antara kepentingan peribadi dan juga kita perlu mengelakkan diri kita daripada menjadi seperti UMNO lah, senang cerita lah. Straight to the point. Tapi dia ada konsep baru Ustaz. PAS ganti UMNO. Ganti UMNO, ganti dari sudut karya baik. Kalau kita nak kekalkan juga dengan budaya UMNO itu, saya rasa lebih baik kita jangan menjahanamkan organisasi kita. Tak ada gurau. Maksudnya budaya UMNO yang biasanya yes lah, maksudnya semua benda yang pimpin buat kena hiaskan. Maksudnya tak boleh kita nak bantah apa bangkang. Walau bagaimanapun, saya rasa kadang-kadang isu ni dimainkan oleh media. Kadang-kadang isu tidak berlaku pun, tetapi dimainkan oleh media supaya untuk memecah belahkan di kalangan ahli parti PAS ni. Maka dia menjadi satu isu, kan? Kadang-kadang kita perlu berhati-hati dengan perkara ini, kan? Sekiranya betul berlaku, kita kembalilah kepada jalan. Tapi kalau sekiranya tak berlaku, kita janganlah panjang-panjangkan isu itu. Takut benda itu menjadi suatu perkara yang orang percaya sebagai betul, kan? Walaupun benda itu mungkin tak betul. Tapi sekiranya betul, kembalilah. Kita tidak boleh lagi meneruskan ini, sebab kita kena ingat satu perkara lah, 1 minit. Kita ni orang terpilih. Ibaratnya Tok Guru saya sebut sebagai anggota istana, kan? Sebagai anak raja lah. Anak raja ni, sekiranya dia tu melakukan kesalahan, raja akan cepat-cepat ambil dia, kan? Tangkap dia, kan? Menghentikan dia daripada melakukan kesalahan. Raja yang baiklah ni, supaya tidak menjadi bahan untuk musuh tikam istana, kan? Musuh menentang istana, rakyat menentang istana. Jadi gitu juga kita dengan Tuhan, kan? Sebagai orang yang faham agama, kan, ulama, sekiranya kita juga melakukan perbuatan orang jahil begitu, Allah Ta'ala akan lebih cepat menghukum kita berbanding dengan orang yang UMNO gitu, kan? Wallahualam. Okey, itu dia satu penggulungan daripada Ustaz Hasan kita. Dan kita mohon panel yang kedua kita ni, Saudara Nasih Ulwan, untuk menggulung apa yang telah kita bahaskan. Yang mana yang baik akan dipungut oleh audien di luar sana, mana yang dia tidak setuju dia akan jadikan sempadan. Kita tidak boleh memaksa mereka, tetapi ini adalah budaya perkongsian ilmu. Saya sendiri dengan Ustaz Hasan selalu bertekak juga, tapi bagaimanapun dia adalah tempat rujuk saya sebelum saya melanggar sesuatu keadaan. Okey, silakan Nasih Ulwan. Bismillah.
untuk akhirnya saya ingin menyebut berkenaan dengan ulama ini, yang mana kita kadang-kadang kita silap tafsir tak, seolah-olah ulama ini gila kuasa. Ada orang kata ulama ni nak bolok kuasa dalam PAS, tak, padahal ahli yang minta mereka jadi pimpinan. Ataupun kita kata ulama dalam PAS ni jumud, tak mau terima perubahan, tak, ataupun ulama PAS ni tak boleh tegur keras kepala, tak, orang tegur sikit melenting dan sebagainya, ayatullah, tak, sehingga timbul istilah-istilah yang tidak sepatutnya berlaku. Dan juga apa lagi disebut mengenai ulama PAS ni? Ulama PAS ni pelbagai lagi lah, pelbagai lagi dan sebagainya kan, suka cantah orang. Yang sebenarnya bagi saya benda tu tak berlaku pun. Kadang-kadang ianya hanya mainan media masa UMNO, cerita UMNO, ataupun dihangatkan lagi oleh blogger-blogger seperti Aduk dan Selendang dan sebagainya. Tak adalah, bukan. Tak apa, teruskan. Kita tak ada masalah. Ini adalah negara demokrasi, jadi kita berhak bersuara. Jadi kalau kita lihat dari sudut PAS sendiri, tak, saya bercakap saya tak mewakili PAS, tapi saya bercakap bagi pihak PAS lah yang saya dokongi selama ini, yang saya jadi ahli sejak saya umur 15 tahun dah. Saya sekarang 21 tahun dah. 6 tahun lah. 6 tahun jadi ahli PAS. Setakat saya jadi ahli PAS ni, saya tak lihat di mana lemahnya ulama untuk memimpin PAS. Saya tak nampak lemahnya. Kalau ada yang kita kata kelemahan-kelemahan dari sudut apa yang Adukah sebutkan selama ini, saya rasa benda tu boleh diperbaiki kan, untuk bersama. Jadi ulama bukan mereka ni bila dia jadi presiden, maknanya dia kuasa veto, dia semua. Padahal sebenarnya ianya berlaku keputusan parti ni dibuat secara kolektif. Maksudnya bukan ulama saja yang buat keputusan parti ni, maksudnya profesional, aktivis, semua sekali yang jadi AJK. Malah AJK kalau kita tengok AJK PAS lah pusat tu, ulama sikit je sebenarnya. Ramai dari kalangan. Ini baru-baru ni. Baru-baru ni lepas peristiwa langgar apa semua je. Maksudnya benda tu maksudnya secara kolektif. Malah yang terbaru tak, saya tertarik dengan ungkapan Tok Guru Jadi. Disebut, dia kata saya ni ikut arahan parti dah. Kalau parti arah saya bertanding di, saya pun tak tahu saya bertanding di mana dah. Kalau saya arah parti di Pekan sekalipun ataupun di Sabah, Sarawak sekalipun, saya akan bertanding situ. Maksudnya apa? Maksudnya besarnya peranan walak dalam jemaah ni. Maksudnya kita kena, walak ni bukan walak pada presiden, bukan walak pada timbalan presiden, walak pada pemimpin. Ataupun kalau pemimpin tu buat benda betul, suruh buat benda tu, kena walak, kena taat lah kan. Tapi walak ni dari sudut jemaah ni adalah walak pada keputusan jemaah. Maksudnya apa yang keputusan jemaah, walaupun dalam syura tersebut masih ada Nasaruddin Maisa. Itu Ustaz Nasaruddin kita fikir. Kita dia pun tak ada ke muktamar. Tak ada keluar negara. Jadi kita tak tahulah isu dia ni macam mana. Maksudnya isu dia kita biarkan dulu sebab kita nak hadapi UMNO ni, nak jatuhkan UMNO ni, kita nak daulatkan Islam dulu. Jadi fokus sekarang kita UMNO lah. Jadi Ustaz Nasar tu dia tak ada pengaruh apa pun dalam PAS lah. Jadi tak ada masalah pun. Macam Sali cuma duk tekak, dia ada pengaruh ke nampak? Tak ada pun. Dia keluar masuk jati, ada ke orang PAS yang ikut dia? Tak ada kan. Jadi tak ada masalah bagi saya. Jadi maknanya Tok Guru beritahu bahawa dia presiden, tapi dia sendiri yang kena ikut. Dia pun kena ikut keputusan parti. Faham maksudnya? Bukan dia yang putuskan keputusan parti, tapi ianya dibuat secara kolektif, dan juga dasar itu dijaga dan dikawal, dibuat oleh Majlis Syura. Faham? Maksudnya dalam PAS ni bukan ulama monopoli, bukan Tok Guru Jadi seorang. PAS ni maksudnya, PAS ni untuk semua dah. Maksudnya PAS ni jadi gitu. Jadi kesimpulannya, kita kembalilah kepada Quran dan sunnah dak. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Maksudnya mana? Allah kata jika kamu bertelagah, kamu mesti faham, kamu ada tak puas hati dengan sesuatu dak. Ada benda kita tak puas hati dengan pimpinan, ada kita tak puas hati dengan Tok Guru ni, ada kita tak puas hati dengan ketua pemuda dan sebagainya, maka kita kembali kepada Quran dan hadis. Kita kembali kepada Al-Quran ajar macam mana kita, hadis ajar macam mana kita. Itulah yang terbaik. Okey. Terima kasih Saudara Nasih Ulwan. Kita doakan semoga beliau berjaya tamat dalam pengajian dan akhirnya bergelar sebagai seorang ustaz dan ulama yang akan berkongsi, yang mempunyai jiwa yang boleh santai seperti Ustaz Hasan dengan kita. Ada satu permintaan untuk di luar sana, ada soal jawab. Jadi gua dah rujuk dekat Facebook tadi. Dia orang hanya komen begitu. Kita ucapkan terima kasih. Tidak ada soalan dan sebagainya, tapi kita ada satu soalan rakan. Silakan. Ada soalan pada rakan Syukri?
Saya secara peribadi lah. Kita mohon dia masuk dalam kamera. Tak balik ke program santai. Di luar. Okey. Saya secara peribadi lah. Aha. Saya minta pemimpin-pemimpin PAS Pusat berjumpa kepada pemimpin-pemimpin DAP dan PKR, bincang pasal hudud. Okey. Adakah parti-parti ni setuju tak hukum hudud dilaksanakan? Sepatutnya kita memang inilah perjuangan Islam. Sepatutnya kita memang wajib hukum hudud tu dilaksanakan di negeri Malaysia ni. Bagi saya wajib. Okey, betul. Kan? Okey, terima kasih saudara Syukri, rakan saya ni. Isu hudud kita akan bawa dalam satu tajuk yang akan datang. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Pasal tajuk dia tentang ulama, saya harus menghormati kalau tidak dia akan damage. Pada saya itu adalah satu persoalan yang baik. Kita akan jadikan dia satu wacana yang akan datang. Kita ucapkan terima kasih kepada Kelab Cakna UT kerana menyediakan studio UT TV untuk satu perkongsian ilmu, untuk satu kebebasan bersuara, untuk satu politik dan hujah yang matang. Kita akan berjumpa lagi dalam satu siri-siri yang akan datang, insya-Allah. Dan kita mohon kepada Ustaz Hasan untuk menutup majlis ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Allahu Akbar. Alhamdulillah.